Sejak 2002, hampir semua TV ada port USB di belakang. Tapi awak tahu tak untuk apa sebenarnya ia dibuat? Bila awak tahu nanti, mungkin awak berterima kasih atau marah sebab tak tahu lebih awal. Ramai orang fikir port ini hanya untuk sambung pendrive. Tapi tak kawan-kawan, bukan untuk itu sahaja. Sebenarnya, sejak 2002, TV dah ada port USB ini. Tapi ramai tak tahu cara guna betul-betul. Jadi simpan video ini sekarang dan hantar pada semua orang sebelum ia dibuang. Dan ambil peluang komen model TV awak. Sekarang tengok apa yang perlu buat. Pertama, ambil pengecas telefon awak dan cabut kabel USB sahaja. Lepas tu, cucuk kabel ini pada port USB belakang TV awak. Hujung satu lagi awak cucuk pada telefon awak. Sekarang buka pelayar telefon awak dan taip Tag Play Games. Klik hasil pertama yang keluar. Lepas tu, tekan 3 garisan menu dan pilih hiburan. Dan pilih cara tukar TV lama jadi Smart TV. Dengan aplikasi di telefon, klik teruskan. Lepas tu, pilih jenama TV anda. Sekarang tandakan kotak untuk pasang aplikasi baharu di TV. Siap, sekarang tunggu je. Jangan cabut kabel sampai proses selesai. Kurang dari seminit, TV mula kemas kini sistem. Dan siap. Anda baru je tukar TV lama jadi Smart TV. Ramai tak tahu benda ni boleh buat. Lagi best, guna remote TV yang sama dan buka macam-macam fungsi. Tengok, YouTube pun dah boleh guna.